bodoh-bodoh korang Melayu tau. Kau bagi sewa kat diorang, kau tahu tak dekat belakang dia bodoh-bodohkan korang. Oh Melayu bodoh, polis bodoh, menteri bodoh. Semuanya bodoh yang pandai dia. Kau dekat negara kau kena halau. Lepas tu kau masuk dalam tempat orang, kau nak tempat orang. Aku nak cakap terus terang dengan korang lah. Dulu tempat ni hutan tau. Kau jangan ingat tempat ni bersih, kau tiup-tiup, kau datang benda dia jadi rumah. Tak, hutan. Dulu kawasan ni keliling ni hutan. Tak hutan lombong. Tak payah kau nak bangga-bangga sangat. Korang nak selayang lah apalah. Okay. So saya nak mempertahankan kampung Selayang Lama ni. Tak menjadi kampung Si Layang Lama. Okay, so asing Diorang cakap Selayang Lama cakap macam Minang. So keluarlah, nyah lah kilan dia sini. Cukup-cukup lah tu. Ontok-ontok dah. Kami dah ontok-ontok lama dah. Okay, saya baru teringat lah. Barulah saya faham kenapa lah sebelum arwah bapak saya meninggal 27 tahun dahulu dia pesan. Lela, dengan adik-beradik saya. Ingat, jaga kampung, jaga kampung. Mula saya tak faham apa maksud jaga kampung. Dia pesan jaga kampung, jangan ada orang buat onar dalam kampung sebab kampung dia buat onar akan berlaku sesuatu di dalam kampung. Mula saya tak faham apa itu jaga kampung rupa macam inilah. Kalau kita jaga kampung kita habis kepada orang asing, penat orang-orang tua kita meneroka kampung kita, menjaga kampung kita. Get out from here, keluar daripada sini. Biar kami pula rasa suasana Hari Raya. So orang Selayang, bangkitlah orang Selayang. Jangan bagi orang luar datang Selayang nak mempertahankan Selayang. Sedang kita orang Selayang diam tidur kat rumah, okay? Good job. Dekat sini istimewa orang Myanmar ni kami kacau-kacau. Korang pernah tengok surat nikah Myanmar? Saya pernah tengok tau. Orang Melayu kita kahwin dengan Myanmar. Saya tengok. Mesyuarat di bawah pokok. Alright. Mesyuarat di bawah pokok. Orang Melayu yang paling mahal lah Myanmar. Tengok satu lagi warga asing niaga ni. Yang bagi lesen buat orang Melayu. Dia orang Melayu ni dengan bersenang hati, dengan bangganya. Tengok gambar dia bangganya. Dia nak membuat lesen-lesen untuk jual ni. Apa kesalahan?